Okey, pernah tak anda terfikir, kenapa ya kulit pokok rasa kasar tapi kain sutera pula rasa licin? Di sebalik semua rasa tu, ada satu elemen seni yang sangat penting. Itulah yang kita panggil jalinan. Jom kita fahamkan sama-sama. Cuba bayangkan sekejap. Anda tengah sentuh kulit pokok macam dalam gambar ni. Apa yang anda rasa kat hujung jari tu? Kasar, tak rata kan? Nah, rasa itulah sebenarnya inti parti jalinan. Dan inilah yang akan kita kupas lebih dalam. Jadi, apa sebenarnya jalinan ni kalau kita tengok dari sudut seni? Jom kita tengok definisinya supaya lagi senang faham. Senang cerita, jalinan ni dia pasal sifat permukaan sesuatu benda. Macam mana rupa atau rasa benda tu bila kita tengok atau sentuh. Contohnya, fikirkan pasal kulit kayu yang kasar tu, atau cek yang tebal atas kanvas sampaikan timbul-timbul, ataupun corak kat tayar kereta tu. Semua tu, itulah jalinan. Okey, yang menariknya pasal jalinan ni, dia bukan ada satu jenis je tau. Sebenarnya ada dua kategori utama. Satu, apa yang kita betul-betul boleh rasa dengan tangan. Dan satu lagi, apa yang nampak macam ada tekstur, tapi sebenarnya pada mata je. Jom kita tengok apa beza dua ni. Kat sini kita nampak bezanya dengan jelas. Yang pertama, jalinan sentuh. Yang ni memang kita boleh sentuh dan rasa. Memang betul-betul wujud. Sebelah lagi pula, jalinan tampak. Yang ni, kita nampak macam ada tekstur. Tapi kalau kita pegang, licin je rupanya. Dia macam ilusi mata kita. Ingat tak contoh kulit pokok tadi? Nah, inilah contoh paling senang untuk jalinan sentuh. Permukaan dia yang berbonggol-bonggol, yang kasar tu, semua tu memang betul-betul ada. Ia wujud secara fizikal, kita boleh rasa dengan jari. Sekarang, cuba kita bandingkan pula dengan sayap rama-rama ni. Bila kita tengok, mata kita nampak corak dia tu macam rumit, macam berlapis-lapis kan? Tapi, kalau kita dapat sentuh, sebenarnya ia licin je. Inilah dia kuasa jalinan tampak. Nak contoh jalinan sentuh yang lagi power? Tengok je kulit durian ni. Tak payah sentuh pun dah tahu kan macam mana rasanya. Duri-duri tajam dia tu memang tak dapat dinafikan lagi. Itu tekstur fizikal yang sangat jelas. Pelukis pula, mereka lah pakar jalinan tampak. Cuba tengok karya ni. Atas kanvas yang rata je, mereka boleh guna warna, guna sapuan berus untuk cipta ilusi seolah-olah lukisan tu ada tekstur, ada kedalaman. Hebat kan? Permukaan rata boleh nampak macam timbul. Okey, sekarang kita dah faham apa itu jalinan. Tapi, kenapa ia penting? Apa fungsinya? Sebenarnya jalinan ni bukan setakat untuk nampak cantik je tau. Dia ada fungsi yang sangat-sangat penting sama ada dalam alam semula jadi ataupun benda-benda yang manusia cipta. Macam yang kita boleh nampak kat sini, fungsi jalinan ni banyak. Ada untuk penyamaran dan perlindungan, untuk keselamatan macam cengkaman, untuk nilai estetik atau kecantikan, dan juga untuk cipta ruang dalam seni. Memang pelbagai kan? Cuba kita tengok dalam dunia haiwan. Jalinan ni boleh jadi soal hidup atau mati tau. Contoh paling baik, buaya. Tekstur kulit dia yang kasar dan berbintik tu sebiji macam persekitaran air paya yang keruh. Jadi, dia boleh menyamar dengan sempurna untuk tangkap mangsa. Memang satu penyamaran yang licik. Dalam dunia kita pula, benda yang kita cipta. Tengok tayar ni. Jalinan atau alur kat tayar ni bukan suka-suka untuk hiasan tau. Ia direka khas untuk cengkam jalan, lagi-lagi bila hujan. Jadi, ini semua pasal keselamatan kita. Nampak tak? Jalinan yang ada fungsi yang sangat spesifik. Dan tentulah, fungsi yang paling kita biasa nampak, nilai estetik atau kecantikan. Jalinan ni memang nadi kepada seni dan kraf. Fikirkan pasal tenunan kain, ukiran kayu, semua jalinan tu ada untuk bagi benda tu nampak cantik, menarik dan ada rasa. Soalan seterusnya, macam mana agaknya artis-artis ni hasilkan jalinan yang macam-macam dan nampak hebat dalam karya diorang? Apa rahsia dia? Jom kita intai sikit beberapa teknik yang biasa digunakan. Sebenarnya, ada banyak sangat cara untuk artis hasilkan jalinan ni. Contohnya, teknik collage di mana mereka tampal macam-macam bahan atau ukiran untuk hasilkan tekstur timbul pada permukaan. Daripada capan, pualaman, tiupan, sampailah ke ikat dan celup, setiap satu teknik ni akan bagi kesan jalinan yang unik dan berbeza.
Yang ini paling best. Dia macam satu magic trick. Artis boleh ambil satu benda yang ada jalinan sentuh, contohnya daun atau duit shilling, letak bawah kertas dan gosok dengan pensel. Tiba-tiba, tekstur yang kita boleh rasa tu dah berpindah ke atas kertas dan jadi jalinan tampak. Cool kan? Jadi sekarang giliran anda. Lepas ni, cuba pandang sekeliling anda. Betul-betul perhatikan. Tengok jalinan pada baju yang anda pakai, permukaan meja depan anda, atau mungkin corak pada langsir. Anda akan perasan yang dunia kita ni sebenarnya penuh dengan pelbagai jalinan yang menarik. Jadi, cuba tengok sekarang. Jalinan apa yang anda nampak?